Sini ke? Sini ke? Jangan risau, dua-dua mesin boleh buat duit. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai, banyak boleh jimat. Ramai newbie tanya saya macam mana nak jahit lurus sebab bila dia jahit, bengkok. Katanya mesin jahit lurus, tapi kenapa jahit bengkok? Sebenarnya mesin jahit ni lurus je, tapi tangan kita kena adjust supaya betul-betul lurus. Saya nak ajar pada anda. Jangan terus jahit dekat atas kain. Kita cuba jahit dekat kertas dulu. Fokus kepada garisan dahulu. Bila anda jalan, tangan perlu lurus. Jangan fikir pasal kain nak gerak ke sana ke sini. Tangan lurus. Buat banyak-banyak untuk latihan. Lepas dah mahir jahit lurus, kita buat jahit zigzag. Jahit daripada mudah ke senang. Belajar untuk kawal berhenti pada bucu. Dah berhenti pada bucu, angkat tapak, pusingkan. Kemudian jalan semula. Mahirkan jahitan ini, barulah boleh kita jahit kain. Anda nak tips jahitan apa lagi? Cuba komen.